kerja overtime, tinggal seorang di pejabat. Pukul 2 pagi dia tunggu lift untuk turun. Tapi bila dia masuk lift, dia rasa seolah-olah ada orang ikut masuk. Tiba-tiba, telefon bimbitnya terima mesej. Jangan pandang belakang. Dia cuba buat tak tahu, tapi lift berhenti sendiri di tingkat 7. Tingkat tu kosong, gelap gelita. Pintu lift terbuka, tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba lampu lift berkelip-kelip. Zul rasa nafas di tengkuknya. Perlahan-lahan, dia pandang belakang. Sampai hari ini, lift tu tetap berhenti di tingkat 7 setiap malam. Pernah tunggu lift seorang diri waktu malam? Jangan lupa tengok belakang dulu.